Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this series where I share with whoever that is watching here beberapa dapatan daripada apa yang saya dengar dan saya apa nama ni take note lah daripada podcast, audiobook dan sebagainya. So dalam video kali ini saya just nak terangkan, saya nak share, bukan terangkan, saya nak share dengan anda tentang 4 langkah pembelajaran. Okay. So, or 4 steps of competency. Okay. Jadi, ini saya dapat daripada salah satu podcast yang dibuat di channel YouTube The Path We Choose. Okay. So, nanti anda pun boleh tengoklah dekat YouTube tersebut. Ada banyak dibuat podcast. And salah satunya adalah tentang this competency punya kata apa? Steps. Okay. Alright. So, kenapa kita kena tahu this competency steps adalah sebab kita, especially anda yang mungkin sekarang ni buat business Herbalife ni, ataupun anda yang sekarang ni tengah dalam proses nak bina habit-habit sihat dan sebagainya, nak turun berat badan kan. So anda kena tahu benda ni sebab anda boleh faham bahawasanya ada proses yang sedang anda lalui. Okay, so when you know there is a process and anda tahu di mana anda berada dalam proses tersebut dan ke mana anda nak pergi dalam proses tersebut, kan, ianya memudahkan lagi anda punya perjalanan tersebut. Okay, so dalam 4 step of competency ni, langkah pembelajaran ataupun pengetahuan ni, dia terangkan ada 4. Okay, yang pertama dipanggil unconscious incompetence. Okay, unconscious incompetence ni adalah anda dalam keadaan yang anda tak tahu apa yang anda tak tahu. Okay, anda tak tahu apa yang anda tak tahu. Jadi dalam bisnes Herbalife, dalam kita nak turun berat badan, banyaklah benda yang sekarang ni kita tak tahu pun kita tak tahu. Tapi as we go through the journey, kita dengar from somewhere, kita dengar daripada mentor kita, daripada coach kita, daripada kawan-kawan dalam grup kita dan sebagainya, kan? So lepas itu kita masuk ke dalam, okay, selepas kita dah tahu tentang perkara tersebut yang kita tahu kita tak ada dalam diri kita, okay, kita akan masuk ke dalam satu state yang dipanggil conscious incompetence. Okay, dalam conscious incompetence ini, kita dah tahu apa yang kita tak tahu. Contohnya, sebelum ini kita tak tahu pun kata kita tentang closing. Ada proses closing dalam bisnes ni kan. Kita tak pernah buat bisnes. Jadi bila kita dah tahu tentang proses closing, okay, kita masuk kepada dalam state yang kita tahu tapi kita belum pandai. Kita tahu yang kita tak reti. Kita tahu kita tak reti closing. Kita tahu kita belum mahir lagi benda tu. Okay. Macam tu kan. So this is the uncomfortable stage. Tapi stage ini adalah paling penting sebab di sini perubahan bermula. So kat sinilah stage yang mana anda dah boleh kena buat decision. Oh, aku tak reti. Okay, nak buat content. Okay. Jadi apa aku kena buat? Apa aku kena belajar? So this is a state where you notice there's a lot of things I don't know about this. I need to mahirkan myself about doing this. Kena pandai buat benda ni. So kita tahu yang kita tak pandai macam-macam perkara. Okay. Then kita akan masuk ke dalam state yang seterusnya, dalam satu langkah yang seterusnya, iaitu conscious competence. So bila tadi kita tahu apa yang kita tak tahu, now dekat state ni kita dah mula belajar. Kita dah mula secara sedar memahirkan diri kita. Kita masuk kelas, kita buat the kerja kan, kita consciously melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Okay, sebab kita dah memang dalam state yang okay, kita tahu dan kita nak memandaikan diri kita, kita nak memahirkan diri kita. So kita masuk dalam satu keadaan dipanggil conscious competence. Okay, kita dah mula boleh buat beberapa perkara, okay, tapi kita kena buat dalam keadaan yang okay, macam ni kot. Kita sedar kita tengah buat perkara tersebut. Okay. So contohnya dia bagi apa tu? Boleh buat tapi kena effort. Kena ingat timing shake, kena track makan. Kan kita kena fikir. Dia belum automatic. Okay, conscious competence. Alright. So dalam state ini pun penting juga. Ramai orang dia pun terhenti dekat sini. Kan dia rasa benda tu macam alamak, nak kena fikir, dia macam nak konsisten tu dia rasa payah sebab dia kena conscious, dia kena berfikir, dia kena buat sesuatu. Okay, dalam bentuk pemikiran. Okay. And then yang kita nak menuju ke arah iaitu arahnya adalah ini. Unconscious competent. Okay, benda ni dia jadi automatic. Dalam bisnes kita,
kita nak masuk ke tahap ini. Contohnya apa? Contohnya dalam bentuk closing, skill closing. Kan mula-mula kita tak tahu pun ada closing punya activity dalam bisnes. And then kita the next step tadi tu apa? Conscious incompetent. Kita dah tahu. Selepas tu kita tahulah, kita tahu ada proses closing. And then kita mula memahirkan diri kita buat dan kita secara consciousnya kita berfikir, kita tahu kita kena buat macam ni kan, kita kena baca kita punya skrip, kita kena buka kita punya WhatsApp yang kita simpan nota-nota ni semua kan. Apa yang kita nak capai adalah unconscious competent. Kita dah tak perlu tengok dah kita punya skrip, kita dah tak perlu nak fikir dah, kita reply tu dia automatic jadi berkesan. Benda tu jadi second nature kepada kita. Dia jadi benda yang kita memang automatic dah. Dia dah jadi habit untuk kita, tak payah fikir, badan kita dah tahu apa nak buat. Okay, kita dah tahu macam mana kita nak apa flow dia. By automatic kita dah tahu dah kita kena buat voice note bila klien respon macam ni. Kan dia jadi automatic. Okay, so ini yang kita nak capai, unconscious competence. Dalam apa juga skill, apa juga teknik ataupun taktik yang kita nak belajar, kan, the end of it kita nak masuk ke level yang dia jadi second nature. Dia jadi automatic. Kan, sebelum ni anda tak tahu tentang ada skill bercakap, skill presentation, and then you know from your exposure through the system, anda tahu ada, kena tahu presentation skill yang saya tak tahu. Saya tak reti buat presentation, itu kita sedar yang kita tak reti. And then anda mula melakukan. Okay, anda mula melakukan, anda buat silap, anda rasa anda tak bagus, anda belajar lagi, anda try practice. That is dalam keadaan conscious competence. And then bila anda dah buat berkali-kali, anda akan masuk ke dalam satu state dipanggil unconscious competence. Anda tak payah fikir pun. Orang suruh anda present, anda boleh terus present. Orang tanya anda soalan, anda terus boleh bercerita dengan very effectively. Itu dalam konteks presentation, bercakap. Okay, so dengan memahami ada proses-proses ini, anda dah tahu dah at the end of it anda nak capai apa. So bila anda dalam proses conscious competence, kan, anda dalam proses nak belajar tadi tu, don't stop there. You're still doing, even it hasn't become your second nature. Dia belum jadi habit lagi. So keep doing sampai dia jadi masuk dekat state yang ini, unconscious competence. Okay, ini semua orang pun dia melalui proses ini. Dia sentiasa ada benda baru yang dia belajar, sentiasa ada benda yang kita tak pernah dengar yang kita nak belajar, kan? So everybody is going through this. Nobody is perfect. Nobody dah kata aku dah khatam dah semua benda. Tak ada. Semua orang pun masih melalui setiap satu proses ini, kan, dalam apa juga skill yang mereka cuba nak pick up, mereka cuba nak belajar. Okay, so harap benda ni membantu anda semua, and hopefully this can help you in your process nak belajar skill, belajar habit baru, nak build your kata apa, skill kan. So gitu right, so itu saja yang saya nak share. Harap benda ni membantu pada anda dan anda dapat something new. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.